Saya bagi pihak Pertubuhan Kebajikan Yakin dan pengganjur lain ingin Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kerajaan Persekutuan kerana memberi kerjasama dan terima kasih diucapkan pada Encik Sama Sundram, anak lelaki Kupusami, ahli pada pagi ini. Majlis dengan segala hormat yang mempersilakan yang amat berhormat. Terima kasih. Yang berbahagia Encik Khalidas, anak lelaki. Kita perlu ada satu kerjasama di antara NGO dan pihak kerajaan negeri. Kalau kita lihat dari segi kes penagih dadah, AADK telah menyatakan bahawa ada peningkatan kes penagih daripada 15,736 kes pada tahun 2009 kepada 23,642 kes pada tahun 2010. Peningkatan sebanyak hampir 60%. Dan ini saya rasa amat membimbangkan. Saya tahu bahawa pihak polis telah berusaha, tapi saya rasa ini mungkin tidak mencukupi. Oleh itu saya telah minta AADK bahawa kerajaan negeri telah bagi sekeping tanah untuk membolehkan AADK membina satu pusat riman. Kita harap bahawa Kementerian Dalam Negeri boleh bantu dengan membina pusat riman tersebut. Kerana yang penagih dadah kita tak boleh masuk lokap. Mereka tak buat salah. Tapi mesti ada pusat riman untuk penagih dadah. Dan sekarang hanya ada 12 tempat, 12 sel untuk menempatkan penagih-penagih dadah. Dan di Pulau Pinang lebih 20,000 orang penagih dadah. So oleh sebab itu kita telah membuat tindakan proaktif dengan memberikan sekeping tanah dekat Sibak 4 sebelah dengan penjara Sibak 4, memberikan secara percuma untuk membolehkan suatu bangunan yang boleh tempatkan kira-kira 300 atau 400 penagih dadah dapat dibina. Dan sekurang-kurangnya kalau kita tangkap penagih dadah, mereka tahu mereka akan ditahan untuk satu tempoh masa yang panjang. Bukan seperti sekarang, tak ada tempat untuk tempatkan mereka, mungkin hanya sehari dua saja sudah bebas. So itu sebab kita nak buat tindakan sebegini, iaitu penguatkuasaan. Tapi ini ialah hanya bila masalah sudah timbul, bila ada penagih dadah. Kita tak mahu keadaan sedemikian. Penguatkuasaan ialah satu cara penyelesaian yang menunjukkan kita gagal membendung masalah najis dadah. Hanya tak ada jalan lain, baru tangkap orang masuk itu pusat riman. Jalan yang paling berkesan masih adalah pencegahan. Pencegahan menerusi pendidikan. Kalau kita boleh mencegah remaja daripada terdedah kepada najis dadah, saya rasa kita tak perlu belanja banyak wang untuk dirikan atau bina pusat-pusat riman penagih dadah. Itulah sebabnya bimbingan dan juga peranan yang dimainkan oleh Yakin adalah amat penting. Dan saya harap usaha ini dapatlah diteruskan.